So mana-mana yang sedang beli kereta, ini adalah satu tips untuk hampa supaya tidak terpedaya dengan orang kata musbat di luar sana. Baru-baru ni ada jadi dekat social media lah, abang buat terbaca ada pengalaman buruk orang beli kereta Yus. Pengalaman buruk dia kata dia dah bayar booking, dia dah bayar down payment, lepas tu SA hilang. Bila dia pergi dekat dealership tu tak ada apa-apa transaction. Dia transfer kat akaun salesman lah. Nampak bila abang buat muka dimah macam tu, you dah tahu dah apa jadi. Apa-apa bayaran pastikan kepada akaun company, akaun syarikat, betul tak you? Jangan kepada akaun, Jangan akaun personal. Satu lagi, company punya akaun mesti nama company tu. Contoh macam JM Automas, mesti transfer dekat JM Automas. Banyak dah kes ni. Lepas tu kerana dia seorang menyusahkan habis semua orang. Okey? Jangan buat perangai lagu tu. Betul. Benda-benda ni memang tabung periuk nasi bagi orang pandang rendah kepada kerjaya sales advisor.